الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والقائم مع المنة. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Dan orang yang menunaikan ibadat ma'al minnati beserta memandang nikmat Allah, ghairu nazirin ila a'malihi, tidak melihat kepada segala amalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang yang melakukan ibadat, yang memandang ibadat itu ialah nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang amalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan makna tidak memandang amalan yang dia buat ialah dia yang buat, tetapi memandang amalan yang dia buat ialah kurniaan Allah dan nikmat daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab dia ialah orang yang menunaikan bihuquqir rububiyah. Dia ialah orang yang menunaikan hak-hak ketuhanan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memang selayaknya kita beramal amal yang soleh kepada dia ataupun terhadap dia. Jadi kita beramal, amalan yang kita buat ialah
Sebab dia Tuhan, kita hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia Tuhan, kita hamba. Selayaknya bila mana dia Tuhan, maka kita beribadah hanya kepada dia saja. Orang yang menunaikan ibadat, merasakan ibadat ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang menunaikan ibadat tanpa mengharapkan balasan dunia ataupun akhirat. Hatta balasan di akhirat syurga sekalipun tidak ia beramal untuk itu, tapi tetap ia beramal sebab Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan dia ialah hamba. Dia seumpama kaldai yang memikul tanggungjawab ibadat tanpa bertanya, seperti seekor kaldai yang dia letakkan di atas badan dia, di belakang dia, barang-barang, dan tak pernah tanya pada tuan nak pergi mana, alamat di mana, pasal berat sangat, tak pernah. Sebab hamba, mana yang disuruh itu yang dibuat, dan tak bertanya balasan, dan tak bertanya balasan. Itu hamba. Jadi kalau kita bertanya balasan, berarti kita makan gaji ataupun kita makan upah. Orang yang beribadah ma'al minnah, memandang ibadat ialah satu yang berharga. Untuk kata ulama, bagi orang macam ni cukuplah balasannya Allah Subhanahu wa taala bagi dia buat ibadat. Cukuplah balasannya boleh berdiri di hadapan Allah beribadat. Cukuplah itu. Kalau Allah tak bagi apa pun, tapi Allah bagi buat ibadat, dah cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab memandang ibadat kurniaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal qa'imu ma'al minnati ghairu nazirin ila a'malihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang disebut dengan mendirikan ibadat ma'al minnah ialah orang yang disebut dengan sahibu syuhudil abrar al-ilahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada segala perkara. Ibadat yang dia buat, ilmu yang dia peroleh, semuanya adalah minnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat yang dia buat, ilmu yang dia dapat, semua ialah minnah. Dia tak kata dia buat ibadat, dia tak kata dia ada ilmu. Jawapannya ataupun kata dia ialah seperti kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu kami tak ada sama sekali, melainkan ilmu kami apa yang kau ajar pada kami saja. Apa yang kau ajar pada kami, itulah ilmu kami. Ilmu kami tak ada sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi segala amal semua yang keluar daripada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua anugerah Allah terhadap dia, menjadikan setiap amalan yang dia buat sekalipun sedikit sangat berharga sebab kurniaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun hanya 2 rakaat tahajud saja setiap malam dah cukup, sebab 2 rakaat tahajud itu adalah kurniaan Allah pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang duduk di martabat ini, amal semuanya tak keluar daripada dia. Dia rasa
Amal semua tak keluar daripada dia, tapi semua amal, segala amalan itu kurniaan Allah. Sebab amal perlu kepada amil. Nah, amal perlu pada amil. Jadi amil itu mafqud. Amil itu hilang. Yang ada hanyalah Allah. Diri beramal, tak rasa diri beramal. Sebab tu orang yang sampai ke tahap ikhlasnya, ikhlas tahap tinggi. Kalau buat satu amalan masih mempertikaikan keikhlasan, tak kata diri buat baik, tak kata amalan yang dibuat terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa yang dia buat ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Diri hilang di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang yang macam ni, tauhid dia tetap fi kulli syai'in. Di mana sahaja dia melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa pun, semua pandangan dia pada Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهداية اللهم نور قلوبنا بهداية كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك.